Abang Mus. Apa dia nak pergi meeting ni? Hari tu kata nak call. Buat apa dia datang sini? Pecah lubang nanti. Saya dah tak tahan, bang. Yes. Book bilik. Abang memang nak call tapi busy. Kalau tak percaya, tanya assistant abang kejap lagi. Abang, dah sebulan kita tak jumpa. Sebenarnya abang ke uptown setiap malam untuk mencari sesuatu. Benda ni sebenarnya dah lama abang cari. Dari dulu sampailah sekarang. Puas bila abang dah jumpa underwear colour putih tu. Underwear putih? Oh, please. Underwear putih pun nak kecoh. Poyolah mamak ni. Tiba-tiba je. Aku dah lama tahu hubungan kau dengan dia. Kau memang berani. Abang, sebenarnya saya belum mandi. Betul ke? Abang tak kisah pun kalau betul. Oh yes. Kalau macam ni, apa kata kita check in bilik dulu? Itu yang saya nak dengar. Jadi, baik kita cepat. Hanya kita berdua dalam bilik tu nanti. Abang Mus jangan lupa makan Viagra nanti, tau. Yeah.